Empat sekawan Kevin, Zahri, Dosh dan Kumar dapat tugasan malam-malam dari guru mereka. Zahri, kenapa kena buat waktu ni? Dosh, tak tahu tapi cikgu kata penting. Mereka masuk ke blok lama sekolah. Tiba-tiba, Assalam, aku dihantar pengetua. Aku join korang. Seorang lelaki berdiri di belakang. Tinggi, kurus, senyum, tapi mata tak berkelip. Kevin, kau nama siapa? Lelaki tu, nama aku tak penting. Dia jalan tanpa bunyi. Bayang dia tak jatuh ke lantai. Kumar bisik, "Weh, korang perasan tak dia lain macam?" Lampu koridor berkelip-kelip. Bau busuk tiba-tiba muncul. Lelaki tu cepat. Tugasan kita di tingkat atas. Tapi tingkat atas kan dah lama tutup. Lelaki tu senyum lebih lebar dari sepatutnya. Ya, tutup untuk manusia. Mereka semua kaku. Dada rasa berat. Kevin serak. Kalau bukan manusia, kau apa? Lelaki itu tunduk, kemudian wajahnya mula meregang, mata hitam penuh, mulut terbelah sampai pipi. Lelaki itu, aku cuma nak bawa korang, seorang demi seorang. Lampu terus padam. Jeritan mula bergema.